Situasi banjir diselamatkan pulih berikutan cuaca semakin baik. Bagaimanapun timbul dakwaan bahawa banjir kali ini berpunca daripada ban pecah di kawasan kampung seberang Batu Badak. Ain Najiah Ahmad Mazlan di lokasi ada butirannya. Berada di kampung seberang Batu Badak Segamat, yang mana kampung ini merupakan salah satu daripada 7 kampung yang terjejas akibat banjir. Namun apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini, keadaan banjir di Segamat kian pulih berikutan cuaca yang amat baik pada hari ini. Namun situasi ini agak membimbangkan juga penduduk berikutan terdapat dakwaan punca berlakunya banjir di Segamat ini disebabkan oleh ban pecah. Untuk kita dapat perincian lanjut, benarkah dakwaan ini, bersama dengan saya pada hari ini adalah Adun Buloh Kasar. Baik Datuk boleh kongsikan, benarkah dakwaan banjir pada kali ini berlaku disebabkan ban di belakang ini pecah, Datuk? Pertama, saya minta supaya rakyat atau masyarakat dapatkan maklumat yang tepat tentang perkara yang berlaku, termasuk tentang dakwaan ban pecah di Kampung Batu Badak ini. Sebenarnya, untuk makluman semua, ban ini bukan pecah, tapi ia belum siap. Ia dalam proses pembinaan dan baru pun bermula. Ban ini sebenarnya salah satu daripada projek RTB Sungai Muar yang melalui 3 fasa, dan inilah fasa ketiga, pakej 1. Dia melibatkan lebih kurang 460 juta untuk fasa 1 ini, dan ia sepatutnya siap penghujung tahun 2009, tetapi atas perbincangan Yang Berhormat Menteri Besar, perbincangan Kerajaan Negeri dan JPS dan pihak kontraktor pelaksana, kita percepatkan siap insya-Allah penghujung 2007, dan ia baru saja bermula. Daripada jumlah keseluruhan lebih kurang 25 km, dia baru bermula lebih kurang 1.7 km saja, dan oleh kerana ban itu belum siap sepenuhnya, baru 1.7, sebab itu air limpahan sungai mudah untuk melimpah ke semula ke kampung ini, bukan ban pecah. Okey Datuk, apakah langkah jangka panjang supaya perkara ini tak dapat lagi berulang lagi? Ya, seperti saya sebut tadi, antara usaha jangka panjang kerajaan ialah pembinaan RTB, projek RTB ini. Jadi kita harap selepas penghujung 2007, bila siap RTB ini sepenuhnya, ia akan dapat mengelakkan banjir berlaku di sini. Dan saya ucap terima kasih atas persetujuan Kerajaan Negeri, JPS, pihak pelaksana untuk menyiapkan lebih awal, 2 tahun lebih awal. Saya sebut tadi, sepatutnya jangkaan awal siap ialah penghujung 2009, tetapi atas perbincangan persetujuan bersama, maka ia dapat insya-Allah jika berjalan lancar boleh disiapkan penghujung 2007. Dan sehingga selagi ia belum siap, saya pasti jika berlaku hujan yang melebihi tahap biasa, limpahan sungai ini mungkin akan berlaku lagi. Jadi saya harap masyarakat jangan panik. Ialah banjir biasa seperti selalu yang kita lalui, dan ia sama sekali nak jelaskan, ia bukan akibat ban pecah, tetapi sebenarnya belum siap sepenuhnya.